Anda bersama saya Daud Yusof dan ini berita utama malam ini. Dua bidang tanah di Woodlands yang kini dimiliki Kerajaan Malaysia akan diperolehi demi meluaskan pusat pemeriksaan Woodlands bagi menangani isu kesesakan. Awas saudara, mulai 1 Julai ini, saman RM300 akan dikenakan ke atas pemilik kenderaan Singapura yang masuk Malaysia tanpa VEP. Lebih 200 jemaah haji Singapura sudah tiba di Mina untuk mengerjakan tarbiyah menjelang Hari Arafah. Dalam usaha meluaskan lagi pusat pemeriksaan Woodlands bagi menangani isu kesesakan, pihak berkuasa Singapura akan memperoleh dua bidang tanah di Woodlands yang kini dimiliki Kerajaan Malaysia. Dalam satu kenyataan bersama hari ini, Penguasa Imigresen dan Pusat Pemeriksaan ICA dan Penguasa Tanah Singapura SLA menyatakan dua bidang tanah itu akan diwartakan bagi pembangunan semula dan perluasan ICA Woodlands. Dua bidang tanah yang akan diperoleh itu seluas hampir perpuluhan 8 hektar, iaitu saiz yang sedikit lebih besar daripada saiz sebuah padang bola sepak. Dan kawasan tersebut tidak digunakan sejauh ini. ICA dan SLA menyatakan pemerolehan dua bidang tanah ini adalah sebahagian daripada pelan pembangunan semula pusat pemeriksaan Woodlands bagi tempoh 10 hingga 15 tahun akan datang. Ini bagi mengadakan huraian jangka panjang terhadap isu kesesakan kronik di lintasan darat itu. Di bawah fasa pertama, ICA akan meluaskan pusat pemeriksaan Woodlands di bekas kawasan pusat bandar Woodlands yang lama. Kerja-kerja binaan dijangka bermula pada suku ketiga tahun ini. Kemudahan pemeriksaan automatik yang baharu bagi kenderaan kargo dan kenderaan yang tiba akan dibina di situ. Expressway Bukit Timah juga akan dilanjutkan bagi mewujudkan laluan langsung untuk kenderaan yang keluar dari pusat pemeriksaan tersebut. Ini akan mengurangkan kesesakan trafik di jalan raya tempatan semasa waktu sibuk. Tahun lalu, jumlah pengguna di pusat pemeriksaan Woodlands melonjak kepada 327,000 setiap hari. Lonjakan 22% berbanding 269,000 setiap hari pada 2023. Jumlah harian itu dijangka mencecah 400,000 orang menjelang tahun 2050. Malaysia akan menguatkuasakan sepenuhnya permit masuk kenderaan atau VEP mulai 1 Julai ini. Kementerian Pengangkutan Malaysia menyatakan para pemilik kenderaan asing akan disaman RM300 atau sekitar $90 sekiranya mereka belum mendaftarkan atau mengaktifkan VEP mulai tarikh tersebut. Bagi kenderaan privat tanpa VEP yang sah, saman perlu dibayar dan pendaftaran VEP diselesaikan sebelum keluar dari Malaysia. Kenderaan privat yang sudah mendaftar tetapi belum mengaktifkan VEP juga akan dikenakan saman dan bayaran perlu dibuat sebelum keluar dari negara tersebut. Kementerian Pengangkutan Malaysia menyatakan sehingga 2 Jun ia sudah mengeluarkan lebih 230,000 tag VEP, sekitar 16% atau 36,500 daripada tag VEP itu belum dipasang atau diaktifkan. Dua warga negara China menghadapi hukuman penjara sehingga 3 tahun setelah mereka ditangkap kerana mencuri dalam satu penerbangan Scoot pada Isnin. Dokumen mahkamah menyatakan jenayah yang dilakukan dalam sebuah pesawat yang berdaftar di Singapura tertakluk kepada undang-undang Singapura. Tidak kira destinasi yang dituju kapal terbang berkenaan. Barangan-barangan yang didakwa dicuri adalah 2 kad debit dan wang tunai sekitar $170. Jenayah itu dikatakan berlaku dalam penerbangan TR469 Scoot dari Kuala Lumpur ke Singapura. Seorang pegawai polis yang tidak bertugas berada dalam penerbangan tersebut dan ternampak kedua-dua warga Cina itu berkelakuan mencurigakan.
Beliau kemudian memaklumkan pihak berkuasa sejurus keluar dari pesawat. We were seated in row 2 and we spotted a male subject moving around in the cabin suspiciously. So he was seen opening one of the overhead compartment and took something out from a sling bag and placed it into another bag. With key information provided by 2 observant passengers who were on board the flight and aid of CCTV footage, officers were able to establish the identities and locations of the subject. They were arrested within 1 hour before they could board their connecting flight on board Changi Airport Terminal 1. Seramai 1.8 juta jemaah haji dari seluruh dunia termasuk 900 jemaah Singapura mula tiba di Mina hari ini untuk ibadah tarwiyah. Setakat jam 2 petang waktu Singapura, lebih 200 jemaah Singapura sudah selamat tiba dari Shisha dan kini berada di kemah-kemah di Mina. Perkembangan ini dikongsi oleh Setiausaha Amtas Ustazah Juwaida Muhammad Nur Muhammad dan Pengarah Jalaluddin Travel and Services Cik Nur Faiza Mustafa menerusi panggilan jauh. Alhamdulillah, awal pagi tadi kami telah bergerak 5 buah bas ke kawasan Mina bagi jemaah yang menunaikan tarwiyah mereka. InsyaAllah, baki 14 bas akan bergerak setelah 4 petang nanti untuk menuju ke Arafah bagi menyiapkan diri untuk hari Arafah esok hari. Perjalanan trafik ke kawasan Masyair agak terkawal, namun memang ada sekatan jalan raya di beberapa buah checkpoint untuk memastikan hanya jemaah haji yang mempunyai permit haji yang dapat memasuki kawasan Masyair. Kami menghargai sekatan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Saudi bagi memastikan keselamatan jemaah menuju ke kawasan Masyair dijaga. Ustazah Juwaida pula menjelaskan bahawa perjalanan dari Shisha ke Arafah lazimnya mengambil masa sekitar 45 minit. Namun ia boleh berlarutan sekiranya berlaku kesesakan. Beliau juga memaklumkan bahawa pelbagai kemudahan disediakan di Arafah bagi memastikan keselesaan jemaah Singapura yang akan menyempurnakan kemuncak ibadah haji wukuf di Arafah esok. Ini termasuk tandas duduk, alat hawa dingin dan kipas, memandangkan suhu di Tanah Suci mencecah lebih 35 darjah Celsius setiap hari. Beberapa kemah yang disediakan juga mampu menampung lebih 200 jemaah pada satu masa. Saya redha apa saja yang akan ditempuh nanti di sana, lebih-lebih lagi sewaktu musim panas ni, lockdown katanya. Jadi saya akan ikut saja arahan. Seperti tidak boleh keluar dari kemah, minum air secukupnya, tambah elektrolit mungkin, tambah vitamin C mungkin. Ini semua untuk jaga kesihatan. Tempahan haiwan ternakan dan bahagian lembu menerusi inisiatif Salam SG Korban meningkat 20% tahun ini berbanding tahun 2024. Hampir 5,700 haiwan ternakan dan bahagian lembu ditempah tahun ini berbanding 4,600 tempahan pada tahun lalu. 3 jenis haiwan ditawarkan untuk ibadah korban tahun ini iaitu lembu, anak kambing dan kambing biri-biri. Menurut Salam SG Korban, sekitar 65% daging korban yang ditempah akan didermakan di dalam dan luar negara. Sebahagian besar daging korban atau kira-kira 13,000 kilogram daging kambing biri-biri akan diproses ke dalam tin dan dihantar ke Gaza menerusi rakan lapangan yang dipercayai. Baki daging korban pula akan diagihkan kepada penerima tempatan melalui program Salam SG Gives serta masjid-masjid yang mempunyai unit pembangunan sosial selepas Hari Raya Haji. Sementara itu, Sohibul Korban akan dimaklumkan sejurus selepas korban mereka selesai dilaksanakan dan penghantaran daging korban dijangkakan berlangsung antara 12 hingga 20 Jun ini. Majlis Keselamatan akan mengundi bagi menuntut gencatan senjata tetap dan tanpa syarat sedang krisis kemanusiaan terus mencengkam teruk carikan Gaza. Laporannya selepas ini.
Selamat bertemu kembali. Singapura dan Filipina ingin memperkukuh kerjasama dalam beberapa bidang utama termasuk tenaga boleh diperbaharui dan penjagaan kesihatan. Sewaktu satu sidang media di Manila bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Perdana Menteri Lawrence Wong berkata hubungan erat sesama rakyat adalah penting bagi hubungan Singapura-Filipina. Sekaligus meluaskan perkongsian dua hala melangkaui kerjasama antara pemerintah. Singapore is committed to being a good second home for the Filipinos living and working in our country. The Ministry of Health is exploring ways to support Filipino healthcare workers in Singapore to upskill and eventually reintegrate into the Philippine healthcare system. Both health ministries are also exploring ways to deepen cooperation in mutual areas of interest through a broader healthcare partnership. Dalam pada itu, Singapura dan wilayah Chongqing di China memeterai lebih 20 perjanjian dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi hijau, pembangunan bakat dan jagaan kesihatan. Kedua-dua pihak juga akan mengadakan secara bersama latihan amali kajian pengembangan dan perusahaan dalam bidang seperti rantaian bekalan maritim dan logistik pengangkutan. Yang dimeterai semasa lawatan Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo ke Chongqing. Antara keutamaan di bawah fasa selanjutnya kolaborasi antara kedua-dua pihak ialah ekonomi hijau dan digital serta memperdalam lagi keterhubungan. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan berkata Singapura dan Britain adalah rakan sehaluan yang komited untuk menegakkan undang-undang antarabangsa. Kedua-dua negara tambah Dr. Balakrishnan juga menyokong perdagangan bebas dan terbuka. Dr. Balakrishnan menyatakan demikian dalam satu catatan Facebook selepas bertemu dengan Setiausaha Luar UK David Lammy sewaktu lawatan kerjanya ke negara itu. Beliau juga berkata kedua-dua negara mempunyai hubungan strategik yang rapat dan sudah lama terjalin. Menteri Pembangunan Negara Chee Hong Tat menyeru negara-negara ASEAN yang sudah bersedia untuk menghapuskan sekatan kepada integrasi ekonomi supaya berbuat demikian terlebih dahulu dan memberi ruang kepada negara-negara lain untuk menyertainya kemudian. Ini agar ASEAN boleh memberi lebih banyak jaminan dan peluang kepada perniagaan di tengah-tengah ketidaktentuan tarif sekarang. Beliau berkata demikian di satu forum untuk pelabur hari ini. We don't have to go all the way to the EU kind of integration to benefit from more economic integration within the region. So I think it's really to strike a balance and to be practical about it. If we aim for something too ambitious, we may never get there, and then you spend more time arguing. And I think now we don't have a lot of time because if the tariffs are going to affect everyone, actually speed is quite important. Encik Chee yang juga Timbalan Pengerusi Penguasa Keuangan Singapura MAS berkata industri keuangan negara mungkin mampu mengambil lebih banyak risiko. Namun tidak sampai ke tahap yang boleh menggugat reputasinya sebagai sebuah pusat keuangan yang stabil dan diyakini. Presiden baharu Korea Selatan Lee Jae-myung berikrar akan memulihkan ekonomi negara itu yang kini dibelenggu dasar perlindungan di seluruh dunia. Menurut beliau, pemerintahnya akan bersikap pro-pasaran dan pragmatik. Beliau segera menamakan Kim Min Seok dari Parti Demokratik sebagai calon Perdana Menteri dan mantan Menteri Penyatuan Lee Jong Seok selaku Ketua Jabatan Perisikan Negara. Presiden baharu ini mengatakan pilihannya bagi Kabinet baharu mencerminkan keutamaan-keutamaannya iaitu pertumbuhan ekonomi, perpaduan negara dan keamanan berpanjangan di semenanjung Korea. Encik Lee memberi amaran dasar perlindungan perdagangan Amerika Syarikat menimbulkan ancaman kepada pendekatan Korea Selatan dan juga akan berusaha mengadakan dialog bersama Pyongyang demi mencapai kedamaian. Dan juga berikrar akan menjauhi politik perpecahan dan mendengar suara rakyat supaya pembaharuan dilakukan. Tokoh Parti Liberal Korea Selatan berusia 61 tahun ini mengangkat sumpah selaku Presiden di Dewan Negara pagi tadi.
setelah diisytihar menang pilihan raya semalam setelah memperoleh lebih 49% daripada hampir 35 juta undi. Beliau sekaligus menupaskan calon Parti Konservatif Kim Moon-soo yang meraih sekitar 41% undi. Majlis Keselamatan PBB akan mengundi hari ini bagi menuntut satu gencatan senjata segera tanpa syarat dan yang berkekalan antara Israel dengan Hamas. Ia juga akan mengundi bagi satu ketetapan untuk meningkatkan akses bekalan kemanusiaan ke Gaza. Pusat-pusat bantuan kendalian Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF yang disokong Amerika Syarikat akan menggantung pengagihan makanan hari ini. GHF meminta bantuan IDF untuk membantu meningkatkan tahap keselamatan di tempat-tempat pengambilan bantuan menyusuli insiden serangan selama 3 hari berturut-turut. IDF memberi amaran kepada penduduk Gaza supaya jangan menuju ke kawasan-kawasan berhampiran pusat-pusat bantuan kerana menurutnya ia adalah zon pertempuran. Agensi Pertahanan Awam Gaza menyatakan kematian berlaku apabila IDF melepaskan tembakan menggunakan kereta kebal dan drone. IDF mengaku berbuat demikian tetapi mendakwa ia menyasarkan suspek setelah tidak mengendahkan amaran tembakan. Insiden itu hari ketiga di mana tentera Israel melepaskan tembakan ke arah para penduduk Gaza yang mahu mendapatkan bekalan bantuan. Ahad lalu, ia membunuh sekitar 30 orang dan mencederakan puluhan yang lain. Rangkaian dandanan rambut Hair Fun mengaku menggunakan amalan dagangan tidak beretika dengan menyasarkan pelanggan lebih berusia. Perinciannya kami bawakan sekemudian berita selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Salon rambut yang beroperasi di bawah jenama Hair Fun mengaku menggunakan amalan dagangan tidak beretika dengan menyasarkan para pelanggan yang lebih berusia. Suruhanjaya Persaingan dan Pengguna Singapura CCCS menyatakan salon tersebut bersetuju untuk memulangkan balik wang kepada para pelanggan yang terjejas dan akan menghentikan amalan tersebut. CCCS menjalankan siasatan setelah Persatuan Pengguna Singapura KASE menerima lebih 30 aduan mengenai taktik penjualan seperti itu. Setelah menjalankan siasatan ke atas 3 cawangan Hair Fun tahun lalu, ia mendapati bahawa antara Mei 2023 hingga Julai 2024, Hair Fun Beauty Private Limited dan Hair Fun Private Limited menyasarkan warga emas. Ini dengan menawarkan mereka harga memotong rambut pada harga rendah atau tidak terbatas antara 4 hingga 10 dolar. Siasatan mendapati Hair Fun memperdaya pelanggan lebih tua mengenai perlunya pakej rawatan dan mengenakan harga yang mahal bagi pakej-pakej yang pelanggan tidak minta. Harga COE bagi semua kategori kenderaan jatuh dalam bidaan terkini kecuali motosikal. Kereta dalam kategori A misalnya menyaksikan kejatuhan paling besar iaitu lebih 5%. Ia ditutup di paras sekitar $97,000 iaitu merosot lebih $5,500. Bagi kategori B iaitu untuk kenderaan lebih besar dan lebih berkuasa, premiumnya jatuh hampir $4,000 kepada $113,000. COE kategori terbuka juga merosot sekitar $4,000 kepada hampir $114,000. Manakala COE bagi kenderaan komersil dalam kategori C susut sekitar $1,200. Bagi motosikal, harga premiumnya naik sekitar $300 untuk ditutup pada paras $9,000. Rusia menyatakan adalah silap untuk menjangkakan satu penerobosan pantas dalam rundingan mencapai gencatan senjata dengan Ukraine. Kremlin menyatakan demikian setelah menolak seruan Ukraine supaya gencatan senjata tanpa syarat dilaksanakan semasa rundingan di Istanbul. Dalam pada itu, di medan pertempuran, askari Ukraine mengerahkan pasukannya untuk meletupkan sebatang jambatan yang menghubungkan Rusia kepada Crimea. Jambatan ini merupakan saluran penting bagi Rusia mengirimkan bekalan ketenteraannya ke Crimea.
Tarif lebih tinggi sebanyak 50% yang dikenakan Washington terhadap import keluli dan aluminium mula berkuat kuasa hari ini. Presiden Donald Trump menyatakan minggu lalu beliau mahu tarif menjadi begitu tinggi sehingga perniagaan dalam negeri tiada pilihan kecuali membeli dari pembekal Amerika Syarikat sahaja. Kadar kelahiran di Jepun mencecah satu lagi paras rekod terendah tahun lalu. Kadar kesuburannya merosot kepada 1.15 berbanding kadar 1.2 tahun lalu. Kadar kelahiran tahunannya buat pertama kalinya jatuh ke bawah 700,000 iaitu 686,000 kelahiran tahun lalu. Antara sebab utama kemerosotan itu ialah berkurangnya penduduk wanita dan fenomena berkahwin lambat. Waktu merupakan cabaran utama bagi para jemaah haji, terutamanya daripada Singapura, Malaysia dan Indonesia untuk menjalani ibadah haji. Selain kota haji di negara masing-masing yang mengambil masa lebih sedikit sebelum para jemaah dapat peluang menunaikan haji, keadaan kewangan dan kesihatan juga menjadi hambatan. Keupayaan tukang ojek Selamat Rasmadi untuk mengumpul wang dan membiayai perjalanan haji beliau dan isterinya Dayati pernah diragui oleh seorang pegawai bank. Mereka ingin memulakan akaun simpanan haji di sebuah bank di Wonosobo, Indonesia setelah mengumpul jumlah minima sebesar 25 juta rupiah setelah menabung 16 tahun. Pak itu mau daftar haji, padahal ini tukang ojek. Orang itu tidak bisa bayar kayak gitu. Saksikan detik khas perjalanan ke Baitullah selepas berita malam ini. Dengan itu sekian saja berita untuk malam ini. Salam hormat.